Benda-benda penting macam ni korang patut buat sebelum, bukan selepas. Benda macam ni kita dah biasa dengar dah. Kenapa lepas beli kereta baru korang nak beli report? Report tu beli sebelum sepatutnya. Tujuan utama report ni wujud sebab kita nak elakkan supaya korang tidak terbeli kereta bekas kemalangan. Kalau dah tahu data tu daripada report, bolehlah korang elak nak beli kereta ni ke tak. Boleh pilih mana yang terbaik. Nice. Bukan dah lepas beli baru korang beli report. Kalau macam tu dah tak boleh buat apa lah. So mudah je guys. Sebelum nak buat pembelian, sebelum nak beli used car ataupun kereta recon, korang pergi je ke website www.scoot.my dan masukkan nombor chassis ataupun nombor plate. Kat situ korang boleh check lah kereta yang korang nak beli tu condition ngam ke tak. Jangan percaya bulat-bulat kata seller. And paling penting, jangan dah lepas beli kereta tu baru korang beli report. Kalau macam tu dah tak ada guna dah.